Kau bayangkan ya, kalau cucu perempuan nanti pakaian dia memang cantik-cantik, tomel-tomel, tayang-tayang sangat. Kau dah lelaki jap. Sebab lelaki tu kan ketua. Jadi dia akan dididik adik-adik dia. Yang nombor dua perempuan tak apa? Tak payah. Aku dan Kasih dah cakap dah. Masa kecil aku dah didik anak aku. Besar, remaja, kahwin, aku dah pesan kat dia. Kahwin, kasih anak pertama, bagi mama cucu perempuan. Kau semua kau kan? Semua kau pilih. Bagilah aku pilih pula. Semua dia nak. Semua dia. Kau nak sentak-sentak ni kenapa? Diorang tak kahwin lagi tau. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allah. Ramai jemaah hari ni. Allahu akbar, itulah. Tapi hari ni Ana ditambah kena jaga seorang lagi anak kepada kawan Umi Ana. Jaga dia ni, ya Allah Rabbi, macam jaga jemaah 4 bas. Kenapa? Malaslah cakap lebih-lebih. Cakap lebih-lebih kan takut berdosa pula. Reda je lah. Yalah, kena banyak sabar. Kadang Allah hantarkan kepada kita seorang tu, Allah nak test. Tambah pula Inta ni mutawif kat tanah haram kan. Allah nak uji kesabaran Inta tu. Tapi betul, yang ni memang betul-betul menguji kesabaran orang cakap. Doa-doakanlah Hana ni lepas ujian ni. Kejap. Anak kawan Mak Inta tu laki ke perempuan? Lah, tidur pula dia. Hai. Jazlan. Apa ni? Kelah kacau-kacau orang. Apa? Saya nak jawab sembahyang subuh. Saya subuh dalam bilik je. Dah datang jauh-jauh macam ni, takkanlah nak solat subuh dalam bilik je. Solat dekat Masjidil Haram lah, depan Kaabah banyak.